Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are Chatterbox Trio. So we're back, new episode. Yes. Hari ni kita nak santai-santai, Ha, chill sebab chill. kita notice that last couple weeks kita buat episode yang kita baca-baca trends. Yes. And then it was actually quite fun kan Yeah. sebenarnya. Lepas tu Banyak. ramai juga orang disebabkan kita orang buat episode tu, so ramai actually orang more engage Dengan kita, punya betul. Chatterbox Trio Betul. punya threads and also Instagram. Yeah. Yelah. So actually ada We're happy actually. Dia happy. Tapi No. ada juga Ada dia We happy. are happy. Yes. Yeah. dalam pada happy-happy tu, of course lah. Tapi normal I suka. ada I suka hater. je tengah. Layan je kan? Layan je. Okay, tak apa. Ramaikan lagi komen-komen. ramai. Penuhkan ruangan komen kita orang kat threads ke apa ke, please. Engage je kita orang. Engage je. Kita tak kisah kena bash. Betul, kita lagi suka. Whatever can sell, we just do it lah. Just do it. Yang tu nanti kita Tu nanti. Okay. So ada a few threads yang kita orang actually dah shortlisted kan, Cik? Shortlisted tau. So ada a few. Shakira, you want to start first tak? I mean like ada satu ni yang kita dah Yang shortlist. Macam we want to talk something about like like apa tu orang kata all this like orang kata attachment style they call it lah. I see. It's like a new, not new term lah. People just go back and forth with attachment style. Banyak orang actually comment on this thread. Okay. Dia kata best tau bercakap dengan seorang yang emotionally intelligent. Okay. They just know how to respond to you. They can sense what's bothering you. You okay ke tak? Something like that. Tone you macam mana, and kalau sembang pasal current or general issue, their inputs are very intellectual. Itulah satu lagi. So, and also ada orang cakap ni juga yang ini I tak ini itulah masalah. Ini tak tahu. Okay, most people kenapa orang-orang yang I jumpa kebanyakannya avoidance. Ada juga orang tanya macam so Seri, you kan selalu I kan selalu apa? Cakap betul. Tak ada. you kan selalu jumpa orang kan. So Tak. macam-macam orang you kenal. Okay. Betul tak? Betul. Ya. Yang orang yang understanding tadi, mulai emotional intelligence tu, I think the guy that I was with before, he's like pretty much both. Faham tak? He has that emotional intelligence, tapi he's also avoidant. Boleh tak? Kan dia macam bipolar. Sebab Interesting this guy. Are you still with this guy? Weh, attack personal attack dia. Personal attack ni. Itu nama dia. Kan saja je. Tak Seri adalah. actually nak bagi tahu juga lah Seri, not looking at your story. Looking at your story tapi tak like, itu tak makna apa-apa tau. Liking is not for Stop. liking is not Looking is not flirting. Liking. liking. Okay, back. Okay, korang. Okay, cepat. Back pada tadi, emotionally, apa tu, someone yang Intelligent. emotionally intelligent. I rasa zaman sekarang ni susah nak cari. Sangat rare. Baik lelaki, kita tak nak cakap lelaki je. Maksud I rasa Perempuan perempuan pun pun. sama je. Kita ni, ya. kita ni kaum perempuan ni tak semua pun. Tapi actually, I rasa I pun ada issue tu. Because okay lah, like I said earlier on, kita kan selalu cakap laki-laki macam ni. Tapi sebenarnya bila aku keluar date dengan orang, like a new person, dan lepas tu aku rasa, kenapa aku buat macam tu? Kenapa? Why did I say that kind of things? And then lepas tu I macam reflect back, I study balik macam, because that's my trauma. I macam fikir, aku buat ada macam cerita tu. lain. Ada cerita Buat lain. cerita Why lain. I do that is because of something. Meaning you're not Ada- emotionally intelligent with that person. Yeah, exactly. I have to admit, I am not emotionally intelligent sometimes. Tapi dengan orang yang aku tak nak, dia selektif lah. Orang yang you tak nak. orang yang tak nak emotionally emotionally intelligent. And then orang tu akan macam attracted pula. Tapi macam dengan orang yang I nak, itu aku jadi bodoh. Tapi I faham apa perempuan, sebab orang yang komen ni yang keluarkan thread ni is a girl kan. I faham lah maksud dia, because kan dia katakan best tau bercakap dengan someone yang emotionally intelligent. Because I feel like if you cakap dengan orang yang tak emotionally intelligent, yang opposite, memang boring weh. Yeah. Boring and macam a lot of small talk tau. Talk yang macam nonsense, yang macam tak ada isi. You faham tak? Dia macam kena, And orang tu tak rasa kita, I rasa. dia kena in depth. yalah. Dia macam Tapi- kena faham hati budi Faham you, lah. dalaman you. Dia kena faham cerita you. Ya, betul. tak, ceritanya macam I think in term of like dating per se, like what you said yang macam you tak attracted dengan orang tu, you become emotionally intelligent pula pula kan? because
one thing that okay, maybe lah, it's just like I think lah, emotional intelligence ni dia tak equivalent to attraction. Because contoh, as a person, that person can be very emotionally intelligent, but dorang prihatin, know how to regulate their emotion and everything. Tapi you macam tak attracted to that person. Because you know why? It's not the same as attraction. Because perempuan ni, perempuan ataupun lelaki, dia bukan nak cari pasangan yang just matang je. Kita nak cari someone yang also yang we physically attracted also to lah. ada chemistry. Maybe okay, I don't want to say lah looks as well. Someone yang you attracted in terms of looks and physical attributes. No, I think so we can say that. Kadang-kadang orang emotional intelligent ni boleh nampak boring as sebab I have matang to agree, sangat yes, itu. 100%. Kita nak something yang more playful, Yeah. more fun, more like macam bad boy, bad boy. That's why vibe, dia tak sama dengan attraction. Betul. Tapi kita dekat usia ni macam kita still nak bad boy ke? Sebab I think I've like outgrown that phase. Dia depends on orang tu punya preference. Yeah, ada je orang yang probably umur lah. kita nak yang bad boy saja. Kita tak adalah tua sangat kan, tapi but still I'm bad boy also can be emotional intelligent. What? Yeah. Like macam it dorang depends, ada a character actually. who's like macam a bit more loose, like, tapi dorang also can be emotional intelligent. They can also have sympathy, empathy, Betul. and all that. So mana nak dapat lelaki yang tu yang susah tu. Yeah, betul. A bit of both tu, you know. Okay, I did next. Okay, let's go next. Next thread ni yang I shortlist sebab I rasa macam interesting juga. Yang ni dia kata, girls, please, if you nak kahwin, pastikan you kahwin dengan lelaki handsome. Sumpah tak menyesal. Sebab selain dapat anak comel-comel, you bayangkan bangun pagi, buka mata terus, tengok pemandangan indah ciptaan Tuhan. Please fight for your life. Amboi. Ceruknya ni. I rasa that's a bit subjective. Sebab tak semestinya comel di mata kau, comel ada di mata orang aku. reply ni, ada orang Handsome. reply. Banyak orang komen tau. 314 commented on her thread. Ada yang cakap kan, handsome tapi Kelantan. How? Okay, I reserve my comment lah. I reserve my comment lah. I tak nak elaborate more on Yang this. tu confirm kita kena bash. Betul. Yang ni ada pula yang cakap, laki handsome tak nak saya. Okay, ni pun I tak tahulah. Minta maaf lah, Dik. Tak maaf lah, Dik. Tu. Ada yang cakap fair statement until you dapat a playboy and suka pijat-pijat and abuse you. Remember, handsome boy like me knows our value. If you're such a headache, we'll go to the highest bidder. Wow. Tak, tapi I bukannya nak kata I faham perempuan ni. Tapi kadang-kadang you're not attracted to that person kan. So you macam tak ada mood nak even tahu orang tu punya hati budi kalau you tak attracted to that person. Tapi So, cakap pasal okay, sorry, Syakira. Apa dia cakap kahwin tu? Yang kahwin dia tu I cakap macam dia, sebab dia kata please you nak kahwin, pastikan kahwin dengan orang handsome. Macam mana sometimes kalau jodoh you dapat orang yang biasa, takkan you nak tolak? Tak semestinya anak you tak lawa. Kalau kadang-kadang anak you lawa gila, handsome gila, walaupun comel gila. Korang pernah dengar tak perkataan ni, orang tu cakap kenan tu, yang macam tengok movie Syaruhan contoh, tengok je sepanjang pregnant tu. Laki kau tak muka Syaruhan, banyak kau keluar Syaruhan. Pernah dengar tak? Ada. Kadang-kadang dia macam, you faham tak? Macam okey lah nak bagi contoh, macam macam lelaki ni tak berapa handsome muka dia tu, tapi mungkin ada hidung mancung. Yang perempuan tu mungkin tak berapa cantik, tapi mata dia besar. Tapi anak dia boleh ambil hidung mancung mata besar. Jadi cantik je lah. Kan? So sebenarnya hidung mancung penting sebenarnya tu. Tak. Ni semua ciptaan Tuhan. Tuhan tak cakap so apa you cannot control. You tak boleh nak apa. Okay, next. My turn. Okay, I baca thread ni. Dia kata, aku tak cari future wife yang reti masak. Okay. Aku jenis yang suka buat everything sama-sama. Masak sama-sama, grocery sama-sama, kemas rumah sama-sama, pergi jalan sama-sama, even benda kecil pun kalau boleh jom buat together. Bagi aku relationship bukan pasal you kena buat ni, I kena buat tu. It's about being a team. Okay. And one more thing, I really like women yang expressive. Bukan yang jenis nonchalant sangat. Okay. Silakan. Okay. Your my thoughts. I suka buat personally, I dengan husband I memang suka buat benda sama-sama. So macam beli grocery sesama, basuh baju, tak ada basuh baju, angkat baju sesama, letak dalam washing machine tu tak lah. Dan maksud I, there are things yang most of the things kita orang memang akan share responsibilities. I rasa benda ni pun subjektif lah. I mean depends on couple tu macam mana, apa dia nak. I like his idea of doing things together, but kalau aku sapu rumah, kau janganlah sapu rumah. Maybe lain lah. Dia macam contoh sapu rumah kau mop. Kau mop, kau lap ke, ataupun kau vacuum ke apa benda. Aku sapu, kau vacuum lagi sikit kan. Lebih kurang macam tu kan. And ada lah kategori dia. I mean as in like berkemas lah. Aku masak, kau potong lah sayur. Tapi contohnya. untung lah I rasa perempuan yang kahwin dengan lelaki ni dengan untung lelaki juga ni sebenarnya. Lelaki ni buat semua benda. Tak, dia share Dia nak buat
together, which means the house chores dia buat together. Dia tak nak kan, dia kata dia masak kan dengan bini dia. So maybe bini dia masak. Future wife. Bini dia. Actually I don't mind. I kan? suka buat benda-benda sekali. Exactly. I mean so, like kita nak DM dia ke apa ni? Hi. Laki ni mencari. Dia mencari. Oh okay, sorry. DM. DM now. Kenapa aku bukan kau? I legally single but not available. No, I mean like sebab dia cakap aku tak cari future wife yang reti masak. So that means aku tak kisah buat bersama-sama dengan bini aku tu. Tak, which means I dah check dalam check box tu, I dah memang dah check list dah lah. Dah tick. Aku tak reti masak. Tak lah. Aku masak, aku campak je. Tapi elok je orang makan semua. Aku bawa pergi office, orang cakap sedap. Okay lah kan. Okay, Seri dah market herself dah. Mampu. Nampak dia campak je. Campak je jadi. Campak. Tapi tak adalah macam yang specific, asam pedas ke. Aku tak reti masak benda-benda macam tu. Itu yang lelaki Melayu suka. Apa dia Seri? Takkan nak makan pasta everyday. Lelaki ni maksudnya dia cuba bagi tahu dekat orang threats tu, community tu, dia mencari orang yang tak payah masak pun tak apa, tapi dia boleh buat together. Actually, I suka dia idea buat the things together. I tak tahu. I rasa zaman sekarang it's good to have that, right? Provided they have like same interest lah. Janganlah macam terpaksa. Macam kalau contoh kepada lelaki-lelaki kat luar sana, I tak suka hiking. Oh my god, stalking is masuk hutan ni. I ada masalah dengan masuk hutan. Nyamuk. Bukan, I takut ada ular. I macam ada fobia ular kat masuk hutan. So macam kalau dia asyik every week nak ajak pergi hiking, I cannot lah. I tak boleh lah. Tak boleh nak pergi setiap hari lah. Which also mean that you tak boleh lah cari orang macam tu. You kena cari your own. Macam you suka pergi travel by the beach ke apa. Disagree. I want to disagree. Sebab tak semestinya you kena ikut apa partner you suka, babe. Macam I dengan husband dia main tenis, aku tak ada pun mengadap. Aku main benda lain. Tak apalah. Tapi hiking tu, hiking something yang kita boleh buat kan. Berjalan je. Tak nak ikut lah nanti. Kalau tenis, then maybe memang tak pandai langsung, dia pun tak nak ajak you, babe. Betul. Cerita dia. Okay, what's next, guys? I nak cakap pasal Just Do It tu. Just Do It apa? Korang tahu kan yang baru-baru ni kan ada High Rocks dekat Jakarta. Sekarang bukan sekarang, last Sunday, last weekend. No, recently ni kalau korang perasan, I nak selit sikit lah. Semua selebriti Malaysia masuk High Rocks dah. Semua. Itulah ini yang trend, benda ni lah yang I bincang dengan kawan I masa tu. Dia ada satu list tu, midlife crisis. What is your midlife crisis? I ada lah something. Ni High Rocks tu termasuk dalam list midlife crisis tu. Aku pun termasuk dalam list tu lah. Tiba-tiba aku ajak husband aku buat High Rocks tu. Babe, dalam midlife crisis. Tengok umur midlife ni kita. Tak, tapi High Rocks tu dan lepas tu orang ni nanti kita nak main sekarang video tu. How may I help you? So this is Nike? Yeah. This is Nike. Saya boleh bantu ya, Cik. Okay, soalan saya nak beritahu saya dah buat. Tapi sekarang ni saya tak tahu nak buat apa dah. Macam mana? Saya tak faham sangat tu, Cik dah buat apa ya. Okay, semalam saya buat High Rocks Jakarta. So, you guys kata just do it kan? So sekarang ni saya tak tahu nak buat apa. Tapi sebelum tu boleh saya dapatkan nama dan juga nombor telefon Cik untuk perusahaan. Nama Aziz. Nombor telefon Aziz. Tak, yang tu pun layan customer service tu. Ya. Faham. Cik, perlukan bantuan yang daripada kami. Yelah, saya dah cakap tadi saya nak. Basically saya dah buat High Rocks Jakarta. Buat double spool dengan relay punya ni kategori, dan saya buat 2 tau. So sekarang ni saya nak tahu apa lagi saya kena buat lepas ni. Saya dah, you kata just red line pula. I dah did it. So what should I do? Ya Allah. Okey, faham. Apa saya boleh suggest, maybe Encik boleh datang ke store kita beli merchandise ataupun apa-apa. Saya kena beli, tak ada fee ke? Kita patutnya kena call macam tu saudara. Ni gocap call ke apa ni? Ni macam gocap call kan? Oh my god. Oh my god. Kelakar gila. I tengok pagi tadi. Gelak-gelak. Tapi that guy memang actually tak memang dia macam mungkin dia dah tahulah apa dia tak, buat. tapi tagline Nike just do it. So dia cakap I did it. What's next? Yalah. And then lepas tu orang cakap beli merchandise. I pun salute juga. Wah, customer service sebab dia sempat promote buat sale. Hard sell lah juga. Hard sell lah. Sebenarnya tak pelik pun. Dia just melayan je orang tu. Baguslah. Mana dia ajak. Kelakar tu gila. pun you boleh DM juga.
Tak apa. Hanya ni. Laki orang kot. Okay. Syakira, you have anything you shortlistkan tak? Tak ada, tapi I adalah baca ni. Dia kata ini berbalik. Mungkin tadi sepatutnya I baca ni dulu. Tapi ini berbalik ni. Why ni satu trend ni. Masalahnya kecil sangat mata dah. Ni orang kata midlife crisis. I pun tak nampak dah ni. Masalah midlife. Itu masalahnya. Orang nampak I macam baca slow ni sebab sebenarnya tak nampak. Dan ni. Why lelaki kalau lepak dengan member dia full dose energy dia. Tapi bila lepak and dating dengan awet sendiri, dia penat. Dia lah yang paling tak ada energy. Padahal jarang juga nak jumpa girlfriend sendiri. Ke dia memang tak suka perempuan tu? Sebab I kalau I jumpa orang yang I suka, orang yang sayang, I rasa macam I macam akan okay balik. You faham tak? I rasa macam fulfill. My life is wow. Padahal the whole day tu I down gila, penat, drain pasal kerja, pasal ni, pasal tu, dengan rumah, keluarga, family, apa benda semua. Tiba-tiba bila I jumpa dengan orang, let's say jumpa keluar dengan you, I suka you, I mean friends lah kan. Kita macam the same energy, the same wavelength, I okay. I okay. Tak penat. Tapi kalau macam kau suka kawan kau, tak tahu. Memang I totally faham perempuan ni. Kadang-kadang memang I boleh. Boyfriend you macam tu ke? Tak. Bukan. This one bukan I nak ban. Dia kata pasal ini awet ni yang komen. Kenapa boyfriend dia bila jumpa dia. Tapi I nak cakap my reality, I punya experience. Okay lah, tak kisahlah boyfriend I seronok ke tak seronok. Muka I tu I tak kisah. Tapi kadang-kadang I dapat komen yang macam, Syakira, you dengan kawan you main baik. You know, I mean full of life, energy. Bila pula dengan boyfriend you lain. Bila jumpa boyfriend macam just like, penat. But why? Tak sebab you dah spend a lot of time dengan your girlfriends before you meet him. Yeah, maybe. Tak tahulah, serius. Tapi sebelum you jumpa girlfriends you lepak lu dengan boyfriend you. Full energy dengan dia. Lepas tu you jumpa kawan you, tengok jadi tak? Tak tahu, tapi ada orang kata because comfort level lah, you can be yourself. Tapi pada I it's so stupid. Kenapa kalau comfort level and be yourself, apa salah you baik dengan boyfriend you sikit kan? Betul tak? This is very dilemma. I find that very odd juga. Sebab I nak cakap, even like someone yang from my experience as well, dengan kawan huha, main teruk, main apa, main teruk. I tak tahulah, macam-macam lah weh. Datang boyfriend mengeluh-ngeluh. Ataupun tu someone yang macam you punya, macam you cakap tadi, tu someone yang macam nak cakap comfort. Apa panggil you punya comfort zone? Tapi someone yang tak macam mana dia very, someone you're very comfortable with and you rasa macam depan kawan-kawan you takkan nak mengadu, penat lah apalah. Jumpa you punya kasih sayang tu datang, you punya the love of your life. Baru you macam merengek. You faham kan? It's very contradicting. Why is it like kita kena melayan someone yang kita comfortable and sayang macam tu? I takkan buat macam tu. I takkan buat macam tu. Diam. Okay. Lepas you faham tak kan? You pernah tak experience macam bila dengan husband ke ataupun whatever partner dulu mengeluh. Tak tahulah. I rasa macam terbalik. Tak tahulah. Mungkin tapi I lebih kepada macam dengan kawan-kawan I bercakap baik-baik. Bila jumpa husband I tak bercakap baik-baik. Sama lah. Yang tu I berbeza. I kenalnya yang kawan bukan main very happy, optimistic bila dengan jumpa boyfriend dah jumpa mengeluh semua penat. Tapi that's unfair. You faham tak? That is to me lah. Personally I cakap tu partner I yang macam I share every single thing. So dia patut tahu perangai paling the worst of me, dia dah patut tahu. Faham tak? Tapi that's kawan-kawan I perlu ke tahu. Tapi sekarang ni I mengamuk pun selalu juga dengan kawan. Akulah mangsa tu kan. Sekarang ni cerita dia, I ni sebenarnya mungkin sama je kot, memang mengamuk all the time. But you have to find out lah kenapa you dengan apa nanti kita nak nanti kita bawa kupas. ada guest doktor, apa bukan doktor kita tanya dia nanti. Ada guest macam more expert on human psychology and stuff like that. Tengoklah siapa aku ni angin sangat ni, ada anger management problem. Okay, next. Okay, yang ni I rasa macam something that I macam suka lah. Okay, if your partner cheats once, are you leaving immediately or giving them one last chance? For me, cheating is a deal breaker, and if I catch you cheating once, that's the end. Ramai ni orang komen dekat 500. Dia kata apa? Banyaklah yang teraniaya. Cheating is an automatic something. Okay, I'm done. I was cheated. I was cheated on constantly by my ex, and you cannot take it and think they will change. They will not change. And then satu lagi ni, people can say they will leave right away, but when you have children, ni case lain.
when you have children together, it makes it hard. When you depend on the other person, when you depend on that other person, it sucks. But a cheater will most likely cheat again. 100% agree. Tapi Agree apa? Both lah tadi, both Yang comment tu. cheater Satu would yang cheat ada again. anik. Anik. anak. Tapi I rasa benda tu macam I agree lah. Kalau if you're single without children, I mean you're married but you have no children, you can live. Boleh je belah. So Tapi you won't give any chance lah. No second chance. Is that what you're saying? No, kalau ada anak, you kata boleh. Itu. No, Tak kalau ada simple. anak jangan. Kalau jangan. Sebab anak tu Yelah, they tanggungjawab they need both parents. Jangan actually. jangan break, you mean. Jangan Jangan tinggalkan tinggalkan. lah. Oh, Ha. tinggalkan. Okay. Tapi kalau you just macam baru kahwin ke apa benda and he start cheated on you, that's like a total red flag. That's kan, the end betul of tak? it lah, you rasa. yeah. What about you, Shakira? What's your take? Kan, there's a saying like macam, fool me once, shame on you. Fool me fool me twice, twice. shame on me. Yeah, Kan, yeah, something like that. So basically, I think Shame on me lah. kalau you bagi, I think kalau you dah, orang tu dah buat 2 kali kan, I think you should just It's not a leave lah. choice Because anymore. it's like macam Yeah. pattern yang berulang. Yeah, yeah, Tapi the person tak pernah belajar daripada, diorang tak betul-betul rasa bersalah Learn lah. from the lesson Ataupun, lah. so diorang macam like, they just sorry because they get caught, Yeah, basically. correct. Kalau tak caught, then tak ada. Kalau betul-betul rasa macam dia ni dah down and betul-betul rasa bersalah, Yeah. you know. Yeah. You will know. Hati you, naluri you, yang Yeah, hati yeah. kecil akan tahu this is Betul. cheat yang macam mana ni sebenarnya. I pun baru nak sambung. I nak cakap. Lelaki yang macam just yang memang lelaki ataupun perempuan yang memang dia ada karakter Yeah. cheater, ataupun it just happen once Yeah. because of something yang macam attraction, something yang boleh Yeah. perbaiki dalam diri Yeah. you sendiri ataupun Sebab apa tu sendiri. I Faham rasa tak? kadang-kadang bila someone cheat ni, you kena kaji dululah apa cerita di sebalik. Before they cheat ni, sometimes problem daripada pasangan. Benda ni bukan lelaki je cheat, babe. Perempuan pun banyak juga cheater. Banyak. So kadang-kadang kena tanya reason, kena selidik tau. Kena macam evaluate why this person curang. Sometimes reason pasal tak dilayan dengan partner, ataupun partner tu sendiri pernah buat hal yang hampir-hampir curang, for example ni kan. So memang that's the kind of cheat yang I akan bagi second chance. Gantung kepada situation maksudnya. Bukan nak kata I memang sentiasa bagi second chance. No. Curang tetap salah. Tapi adalah situasi yang I rasa bila you weigh balik, you boleh macam, okay, you know what? You deserve a second chance. Betul lah. Macam I kata untuk orang semua, they have a choice lah. Yeah. Whether they want to give a second chance or not. But if you ask me personally, once that person cheat, I won't lah. Because in my situation right now, I don't have kids. I mean like, katakan I ada anak, dan maybe I would think about the kids. Yeah, you know? correct. Itu lain cerita And lah. plus katalah aku ni memang langsung tak ada duit ke apa, memang bergantung dengan husband 100%. Yeah. Maybe I would also think also about my well-being and everything. Of course. Tapi in terms of like right now, Memang boyfriend tak lah. I cheat, memang. goodbye lah. Sayonara. Kau dah memang dapat Seriously, penyapu I ni cheat pun rasa. sila tinggalkan I immediately. Ya. Macam tu lah maksudnya. Faham? Okay, apa lagi threats yang seterusnya? I ada tengok ada seorang mamat ni. Dia sedekah Jumaat. Dia Alhamdulillah. 1,500 ke 1,800 pack nasi lemak dia bungkus. Alah, macam nasi lemak RM2, RM1 Okay, macam tu kan. bungkus kecil Nasi tu yang lah. kecil-kecil yang kita selalu beli dekat area rumah kita tu kan. RM1, RM2, RM5 lah at least harga nasi lemak tu kan. Dia bagi sedekah. And then lepas tu dia cakap, mana aku dapat duit? Dia macam dia tanya soal balik. Dia tanya mana aku dapat duit untuk buat sedekah Jumaat. Lepas tu dia tunjuk dalam video dia tu, orang selitkan duit dekat dalam nasi lemak. So dia bagi tapi orang tu masuk bagi balik. dia. Yelah, Betul. rezeki dia lah. I mean like it's like, Genuine lah dia way tu. Allah macam- bagi cash kat dia, rezeki balik. no, it's not just that. Orang kat Malaysia ni kindness dia terlampau kind sangat. You faham tak? Dia terlampau baik. Betul. Kalau orang Ramai tu, sebenarnya orang baik-baik kat Malaysia. ya. Kadang-kadang macam kalau pergi makan, kita buat hari Jumaat je lah kan. Tak adalah hari Sabtu Ahad nak bagi. Apa salahnya kalau nak buat kan? Boleh. Tapi macam kadang-kadang macam pergi dapat duit lebih sikit, kita cakap, macam I kadang-kadang saya cakap, okay, tak apalah, I bagi you 100, Tak payah bagi balance. tak payah bagi balance. Nasi lemak yang orang-orang lain nak beli, cukupkan harga 100 ni. Sampai 100 I yang sponsor. Kadang-kadang I buat. Tak, Tak, she's jangan. single. Bukan saja emotionally intelligent, tapi very She's generous as well. generous, Ya Allah, guys. ya Tuhan ku, ya Tapi Allah. betul lah. betul. Okay, Asli sama. actually very generous. I bukan main-main. Tak, betul-betul. So yeah. Cerita, So bukan cerita yeah, dongeng sila kan. DM. Cerita betul. Kalau tak adalah I kawan lagi dengan dia. Betul.
Betul. Betul. Ya Allah ya Tuhan. Lepas tu, Sri, lepas tu? Okay, tapi macam pada I rasa macam kenapa tak lagi ramai orang buat macam tu. Sebab I rasa with this kind of economy, kita bukan nak cakap kita ni terlampau daif ke apa, tapi I rasa ramai orang kat luar sana yang agak susah. Actually, sebenarnya macam Sri cakap tadi, I just nak echo apa dia cakap lah. Actually, I rasa ramai je orang yang buat kerja-kerja amal ni, cuma not everybody wants to record and put on social media. Ada juga yang silent apa orang kata? Silent giver. Silent giver lah. Silent provider. Basically, tapi sebenarnya benda tu lagi better. Sebab I tak adalah record macam okay kakak saya bagi RM100 bagi je orang. Tak ada. Tapi ni I'm just saying that print check pula. Print check. Betul kan? Ada orang post ni kat thread dia. Aku nak tanya korang ni, perfume yang paling susah korang nak move on sampai sekarang is perfume apa? Drop nama. 700 orang komen macam perfume apa yang paling macam meninggalkan kesan kat you? Macam you bau je. Macam it's your all-time favourite lah, for example. I daripada dulu zaman I secondary school lah sampai sekarang, kalau laki pakai perfume ni, I boleh bau tau. In fact, I memang suruh husband I pakai perfume ni, jangan beli perfume lain. Dia ada 2, tapi yang satu ni paling macam forever lah. Polo Black. Oh my God. Polo Black. I rasa dia macam, siapa pakai Polo Black ni, automatic dia jadi kelakar, macho. Dia emotionally intelligent. Dia terus everything karakter lah. Dia terus package. Muka hauk jadi cantik. Jadi handsome. Pakai dia macam tutup muka, dia macam bau macam I terus cak imagine, dia ni mesti macam ada janggut, dia macam messy. Tak, that sounds like your husband. I sudah ada janggut. Dia teringat balik zaman skater girl dia. Jangan buka Evanescent. Okay, tu I. Korang apa? Apa perfume lelaki? Boleh cakap perempuan pun, tapi better tanya perfume man lah kan? I like Hugo Boss. Ada Hugo Boss yang the blue. I can't remember the name, tapi because he wears that. Tapi every time I bau benda tu, orang lalu pakai bau tu macam You suka. Like lama lah you suka ni. I suka. Bau dia sedap. Tahulah. Dia mesti ada satu bau. Dia mesti ada satu bau I recognize one smell, tapi tak adalah macam I suka. Tapi bau tu memang famous lah. I think ni bau biasa tu. Bau yang lah zaman-zaman dulu kita. Bau peluh. Bukan. Bukan bau. Bukan ada kata bau ketiak lelaki menghilangkan bukan trauma, menghilangkan mental health. Stress. Ya. Bau ketiak. Betul, banyak orang Seri, cakap lah. betul tak Mia? You bau tak ketiak suami you? Sebenarnya pernah bau. I suka bau ketiak. Tak. Tapi ketiak yang orang suka tu lah. Tak adalah I suka macam you boleh tahu bau ketiak dia, babe? Can I not answer that? Bukan. I nak cakap bau. Tak nak bau apa? Davidoff Cool Water. Why? That was my second choice actually. Bau sumpah weh. Kan tadi I cakap ada 2 kan? That's my second choice. Itu memang bau water. Sumpah. Isi Miyaki pun ada bau tau. I suka Davidoff. Sekarang ada. Ada tak dalam studio Davidoff nanti aku bawa. Ada kat rumah. Davidoff Cool Water. Bau lelaki tu dia macam soft. Macam dia macam bau ocean. Macam bau lelaki bau soft. Tak bukan. Dia bukan bau soft. Bau lelaki. Bau lelaki. Tapi maksud I, dia bau tu betul lah, babe. Macam you fikir perhentian zaman dulu. Exactly. Dia macam ni. Macam bila ada orang bagi I lah. Bila I bau tu, I imagine lelaki ni adalah surfer. Surfer yang wangi lah. Surfer yang wangi. Yelah, level-level kau memang suka surfer. Macam aku tak kira apa. Harap maklum. Lelaki semua lelaki yang suka, I suka. Awak ada. Boleh. I tak ada taste, babe. Aku tak ada taste. I tak ada type. Kau jangan, kau tak ada taste. Kau taste teruk ni. Kau tak ada taste. Hello, my boyfriend Shakira. Meaning I don't have a type. Siapa-siapa yang ikhlas nak kena I. Okay, tapi I'm telling you, I'm legally single. But not available. Legally single. Okay, faham. Okay. Next, enough of that. Okay, I nak baca yang ni lah. I tengok ni daripada semalam. Cakap girls. Oh, okay. Nak jadi atraktif dan mahal. Kalau lelaki tu ambil berat, appreciate je. Bukan jatuh cinta. Aku sentap bila cakap macam ni. Kalau lelaki tu puji, say thank you je. But not jatuh cinta. Kalau lelaki tu kelakar, gelak je. Jangan jatuh cinta. Appreciate, say thanks, lepas tu gelak. Senang je kan? Kau tengok slowly apa akan jadi. Nah.
Dia memang sentap. Seri ni cerita you. Tak adalah aku. Okay lah, I have to admit, I cepat catch feelings. Especially kalau orang tu macam caring, baik sangat dengan I. Syahir, Sri, come lah, I tolong you buat benda ni. Sri, you look pretty lah today. Lah, tiba-tiba. Tapi, you know, like, I tak adalah macam nak, tak tahu lah. Tapi kadang-kadang aku selalu cakap, okay, ni lelaki orang. Faham tak? Contoh ni lelaki orang yang cakap tu kan. So aku tahu lah, I have my boundaries lah. That's good. Kalau lelaki orang, aku memang tak akan Berbalas. Takkan macam jatuh tadi cinta. lah. Dia ada cut kat situ. Sekejap mic Umi tu. Tak, Telan dia aku. tiba-tiba dia nak betulkan mic aku. Aku tak ada tanggal dah. Tu je konsep dia. Yelah. Tapi Seri ni seorang yang manja. Tu memang normal lah. Itu masalah dia manja sangat. Okay, betul. satu lagi masuk kat resume Tinder tu. Manja. Tak lebih. Manja. Manja. Enough. Okay. Tak, bukan I nak cakap dengan balik tu lah. I kata yang I nak tambah lagi laki tu cakap. Ke perempuan tu cakap. Yang laki. Kalau orang like IG story you. Bukan bermakna orang tu suka. Janganlah jatuh cinta pula. Fikir okay lah, post apa pula lepas ni. Okay, tapi I ada match dengan a few people yang kadang-kadang I change my IG ke apa kan. And then I realise he always like a heart. But not everybody lah. Kadang-kadang ada yang betul-betul everyday. Ya tak? Everyday. Itu maksud I. Maksudnya kadang-kadang ada message you tak? suka, kadang-kadang ada yang suka. Tapi I macam pelik. Tapi I dengan dia macam we are talking like kita dah match. Dan lepas tu I rasa macam boleh buat dia jadi kawan. Tu maybe betul suka lah kot. Tak, you suka. dah match Mungkin kalau everyday yes lah kot. Tak, tapi tadi kan you kata kalau orang tu like. Tak, dia kata kadang-kadang. Tak semestinya lah. Tengoklah dulu. Jangan dah lulu. Tengok dulu. Jangan dah lulu. Tengok dulu. But then you know what? Very important. That can be on our merch. Jangan dulu. Tengok dulu. Jangan dulu. Tengok dulu. Okay guys, nanti CBT akan keluarkan merch. Stay tune. Okay guys, ada satu ni. Ni interesting untuk lelaki yang sakit hati kat luar sana. Sebab we notice masa tu kita ada buat some reels about lelaki disakiti. Lepas tu memang naik gila kita punya viewers. So I know ramai lelaki, kita orang tahu ramai lelaki kat luar sana memang menanti-nanti moment kita orang buat konten macam ni kan. So yang ni, lelaki ni nama dia, tak disebut nama. Dia cakap lelaki yang tawar hati biasanya tak terus pergi. Dia akan bagi beberapa tanda dulu sebelum betul-betul mengalah. So, dia ada bagi 5 perubahan. Dia ada listkan tau. 5 perubahan kecil yang korang boleh perhatikan dekat lelaki. Lepas tu dia siap cakap lagi point number 3 ni paling mudah nampak tapi selalu orang ignore. Okay, let's go through. Laju lah. Point pertama dia kata, first point dia mula respon tapi tak lagi memulakan. Kalau dulu dia sentiasa nak rancak bersembang dengan you all and tanya khabar, sekarang tunggu disapa baru akan reply korang. Ayat pun pendek-pendek je. Bukan sebab dia sibuk tapi communication dia dah mula tutup sikit-sikit. Number 2, dia tak nak berdebat atau tegur kesilapan lagi. So dia tak kisah. Maksudnya lantaklah dia salah pun dia akan iakan je dia salah. Number 3 yang dia kata important ni. Number 3, ini yang paling ketara tapi selalu dipandang sepi. Dia berhenti bercakap pasal masa depan korang together. Tak ada lagi sebut perancangan nak pergi mana-mana ke, next month ke, impian nak capai satu benda sesama ke. Tak ada. Fikiran dia cuma pada hari ini dan hari ini je. Sebab esok lusa mungkin dah tak ada lagi dah kita berdua. Wow. That's deep. Tak, tapi macam, yelah. Maybe I think that's true actually. You can tell, right? 100%. The pattern. Lelaki akan tunjuk actually. Benda yang dia cakap ni semua on point actually. To be honest, I rasa ni perempuan juga. I rasa macam kalau tapi laki-laki, perempuan for this thing is common. Tapi laki-laki kalau jenis yang spesies ni, dia jenis yang macam sensitif. Enough is enough. Bye. Dia takkan ada comeback, takkan ada rujuk-rujuk lagi dah. You know, kalau cerai, dia akan cerai mati lah. Dia tekad lah. Dia macam takkan patah I balik. rasa lelaki yang buat track ni dia memang betul-betul patah hati weh. Dia memang heartbroken. Sebab dia memang type panjang gila tau. Korang Seri boleh DM juga. Sebab dia 88 lahir sama dengan korang. 88. Oh, 1988. Ya, I dah tak boleh lah. Ya Tuhan. So maknanya korang actually I think it's true. Sebab coming from a man yang sanggup nak type panjang ni, actually betul lah. Apa kata kita tanya kita orang punya viewers untuk episod kali ni, apa yang kita orang bacakan tadi, kalau korang rasa benda ni betul atau korang rasa korang punya style is berbeza, macam mana korang nak tunjuk yang korang dah tak interested dekat perempuan, maybe leave us a comment kan. I have one last one. I baru terperasan tadi dah check. Aha. Okay.
Laki-laki ni kata dia rasa dia red flag. Dia kata sorry kalau aku red flag. Aku memang tak boleh long distance relationship. Sebab tu aku avoid perempuan yang berkerjaya. Maknanya dia nak suri rumah lah. Okay, tapi yang ni pada I macam red flag jugalah. okay, Walaupun 90% circle aku semua jenis yang kerja bagus, okay. tu semua kerja jauh. Tapi semua kerja jauh. Aku nak isteri depan mata. Aku nak weekend sekali. Travel and sakit demam aku nak dia jaga. Nak jaga dia. Sakit demam aku nak jaga dia. Okay. Lebih-lebih time dia pregnant semua. Kereta rumah semua aku dah sedia dah. Okay, fine. Aku bukan avoid perempuan yang berkerjaya, tapi aku avoid long distance relationship. Kalau contoh cikgu tapi kerja dekat dengan aku okay je. Okay. Aku nak orang tu depan mata aku. Sedih kalau bakal wife aku Tak ada depan mata. terkontang-ganting sorang-sorang. Okay. Okay, I mean it's a fair point. It's a valid point. Tapi for me kan, I rasa because being a housewife pun is a very macam important job. Jap nak selit. Rupanya you punya orang yang buat thread ni, I punya laki yang I bacakan thread tadi, dia reply dekat this guy. Dia reply. Dia memang suka buat karangan lah yang this person panjang weh. Dia kata apa? Dia kata awak tengah kenal seseorang lelaki dan makin lama awak rasa dia ada ciri-ciri cara suami yang awak cari. Cara dia layan awak, mindset dia dan cara dia bawa dia macam lain je. Tapi dalam dia awak tertanya. Oh tak, sorry. Dia bukan komen. Dia buat chat lain. Tak, bukan. Sama. Sorry. Okay, sama-sama. Apa korang rasa? Dia cakap pasal apa tadi? LDR, long distance relationship. Tak ada. Apa dia punya intipati dia yang dia nak cakap kan. Dia nak perempuan tu ada dengan dia. Not necessary. Dia okay perempuan tu bekerja. Tapi basically kerja yang corner balik, dia dah balik, perempuan tu ada. Actually it's okay. I mean, babe, kalau if I'm single, babe, laki ni boleh sediakan everything. Memang why not? Memang tak payahlah kerja memang tak payahlah kerja duduk rumah. Tapi tak adalah. Of course I didn't encourage that lah. Kalau perempuan nak bekerja, itu hak dia lah. Betul. Dia nak buat for herself, you know what I mean, nak dapat duit. Tapi kalau lelaki tu dah boleh bagi duit, LDR tu betul lah sebenarnya. Kalau I pun tak nak LDR. I tak boleh LDR. Daripada boleh zaman single dulu, I memang tak boleh LDR. I don't like. Satu is about trust issue. That's one. Okay. Second is about, I mean, apa yang dia cakap tu lah, kita nak partner kita depan mata kita. I tak suka dia, because I think the idea of a relationship for you to hang out lah, you know, macam spend time together. You know, macam do things together, spend time together, macam berkepit. Orang kata berkepit, tapi memang I cakap memang I very clingy. I pun very clingy. I pun very clingy. Betul. So it's like kalau boleh nak ada je all the time. Betul. Apa salahnya? Dah ada partner, clingy je lah kan. Cling je lah dekat your partner. Ya, tapi itulah. Tapi ada orang, I mean like, I faham lah. Maybe dia orang-orang yang dia bekerja tu government servant ke, orang-orang yang dia bercinta dengan tu adalah government servant. Dia kena transfer kan. Polis kena transfer pergi Sarawak contohnya. Macam baru-baru ni I kenal dengan, I taklah kenal, I kawan dengan seorang kawan sebab he help my family. He's a doctor. Dia still doing his housemanship. Dia kata kadang-kadang dia kena pergi hospital ni, kadang-kadang kena pergi hospital ni, nanti takut dia kena pergi hantar pula pergi Sabah Sarawak. So macam faham. Dia dah kahwin dah? No, tak, dia belum kahwin. Dia still buat housemanship. Dia training, doctor in training lah. So what I'm trying to say, memang ada possibilities. Tapi kalau kau kerja dengan orang yang kerja office, contohnya as a corporate person, possibilities for her to be transferred, like say Terengganu, Kedah or whatsoever, tu tak ada lah. But probably she will travel. Tapi not all the time kan. But once in a while, mestilah kau rasa kau nak ada distance. Kalau kau asyik berkepit je. Sebab I rasa to me lah, penting before you start nak yelah, sebab decision nak kahwin ni, banyak benda you kena go through sebelum you buat decision nak kahwin, betul tak? You mengenali orang tu. Sebelum you go ke phase yang you dah suka-suka sama suka, you get to know that person. You terus tanya, you ni kerja apa? It's important tau. Mestilah nak Because tahu, you nak kena plan kan, pre-plan. Let's say kalau you tak tahu dia ni cikgu, dah stop it. You punya feelings tu cut it short because you tahu ada potential yang dia ni akan ditransfer. You boleh ke tidak LDR? Kalau those yang tak boleh tu, better don't lah dengan cikgu. Kalau yang tak boleh, if orang kata like you have to choose, pick and choose lah what yang you tak boleh tolerate. Kalau you tak boleh tolerate LDR, then tak payah. Tapi something that you can tolerate, tapi tak suka sangat, tapi this person fit everything, all the boxes, then I think
it worth to give it a shot because sometimes it's temporary je. Betul. So last ni nak cakap ada lagi. Tak apa. Ini yang last ni biasa je lah ni cakap. Ini pun kes curang juga. Mak isteri curang sekarang. Memang betul. Kat thread penuh. Dikata lelaki curang sebab nafsu. Perempuan curang kerana kurang bahagia. Betul ke? Itu orang lelaki tanya. curang sebab nafsu, perempuan kurang bahagia. Pada I dua-dua pun lah. Tapi I agree, betul. Betul lah. Betul. Lelaki curang sebab dia ada nafsu nak curang lah. Nak ada nafsu dengan perempuan lain. Dia nak try perempuan lain. Tapi perempuan curang bila dia give up. Faham tak? Dia dah give up and then macam tadi catch feeling. Tak bahagia. Yang bagi orang bagi attention, kau cepat jatuh cinta. Orang cakap cepat jatuh cinta. Sebab dia dah macam pasangan yang dia ada tu tak sediakan apa, tak boleh bagi apa yang dia nak. Lagi satu, okay, I punya take is different. I rasa sebab, okay lah, ni memang fact, okay? Lelaki nafsu dia satu, betul tak? Betul. Perempuan nafsu dia banyak. So, perempuan, before dia nak curang kat lelaki tu, sebenarnya dia punya nafsu tu, dia ada banyak untuk dia, ada banyak kata, face, shopping, ada banyak kategori. Before dia terfikir nak curang tu, dia makan, boleh pergi shopping, dia boleh pergi buat spa cantik-cantikkan diri, tukar color rambut. Laki ni, dia kalau dah tahap macam dah nak give up dengan perempuan ataupun ada something yang kita buat yang dah continuously buat dia rasa nak let go. So, dia punya satu kategori je, babe. Dia akan pergi ke perempuan. Dia tak ada tiba-tiba pergi ke sport sangat ke apa, faham tak? Nafsu dia satu. So, back kepada basic, kita kena jaga relationship kita dengan betul. Kalau rasa dah on the way macam something is wrong tu kan, either you fix it or you ciao lah. Betul lah. Macam tu lah. Tapi sometimes benda broken pun is not meant to be fixed. Itulah kata. Kan tadi yang cik nak whether you want to stay together or not. Kan tadi kita dah bincang pasal benda tu. Okay lah, for me, my take is that I think both. Lah perempuan pun sebenarnya dia akan the reason why they actually curang tu because dia also laki, the reason why dia curang tu, dia sampai ke tahap curang tu, mungkin dia kurang bahagia juga. Because I want to give the benefit of the doubt lah. Tak semua laki ada karakter curang. Of course not all. Segelintir je sebenarnya. Diorang memang sila cerita. Loyal gila. Ada setengah loyal gila. So maksud I, to be honest, I think dua-dua pun, perempuan pun ada nafsu, lelaki pun ada nafsu, and then we both of us are human. So actually, and both of us ada pilihan masing-masing. So it's your choice actually. Curang tu is a choice that you make. It's a choice, Bukannya dia terjadi sebab benda ni. Dia terjadi, dia bukannya correlation tau. Dia tak boleh nak berkata, I curang sebab you macam ni. I curang sebab I pilih nak curang. End of story. Yeah, that's your choice. Your choice. And faham tak? But kajilah. Kadang-kadang, I mean, you kenalah juga macam selidik apa dalam relationship. I mean, what have you done in the relationship yang buat partner you rasa macam unhappy. It goes to both parties. Kata perempuan curang yang banyak. Perempuan. Zaman sekarang banyak perempuan banyak. daripada It's lelaki. just that perempuan ni kadang-kadang bila husband dia curang ke, dia post apa bagai kat thread. Tapi kalau lelaki dia diam-diam. Tak adalah. Okay, jangan ini generalize lah. Tapi maksud I nak contohnya, perempuan boleh ada dua cheat belakang-belakang jarang kena kantoi. Tak tahu kenapa kita tak kena kantoi. I tak benci. Tapi maksud I dia macam kau lelaki kan dapat tahu I don't know lah. I tak pernah nak. I rasa sama je. Perempuan ni dia ada sixth sense. Dia senang nak dapat rasa lah. Aku rasa something is off about him. No, I about think my husband, about my boyfriend. I agree dengan disagree. Actually, maybe some ada sixth sense. Some, it's just that naturally perempuan ni kita suka mengkaji dan jadi jadi inspector. You faham tak? Kita punya sense nak menyelidik sesuatu tu lagi higher than lelaki. Lelaki kalau dia rasa they sense something is wrong, they would just macam, you know what? Macam tu. Tak ada macam nak. I rasa macam boleh spend 3 jam boleh. Cari dia ni follow siapa. Orang yang dia follow tu follow siapa. Orang yang dia follow siapa. Siapa link dia. Nama dia Ben binti semua kita dah tahu dah. Tapi dia tengok komen, siapa komen, lepas tu orang ni komen siapa pula dia tahu dia tinggal kat lorong mana, Ben. Dia macam ni tau. Review organisation chart family orang tu kita dah tahu dah. Siapa atuk, siapa mak, siapa cucu, cicit, semua tu dah tahu. Semua dah tahu pakai baju apa pun tahu hari tu pakai baju apa. Okay korang. Actually I think kita dah almost, bukanlah almost, sebenarnya kita dah hampir sejam. Dah towards the end dah sebenarnya. Tu cakap sebenarnya kita patut buat banyak lagi lah baca-baca thread ni. Sebab actually kita pun tak perasan duk baca pap. Dah semua sejam keluar habis semua. Kan So
we enjoy this episode again. Yeah. Okay. Yeah. So basically, We hope you guys enjoy juga. Enjoy And juga. Comment. tolonglah, sekarang ni dah ramai orang suka komen-komen. Tolonglah duduk dekat depan laptop tu dengan pegang phone tu, minum kopi, komen-komen banyak-banyak. Ya, betul juga sebenarnya banyak. Kita Boleh sebenarnya bash juga. kena bash. Kita Ha-ha. sebenarnya kena bash dekat IG, even Facebook and Threads. Tapi tak apalah. Tak apalah. We welcome. Kita fikir kita bincangkan juga komen-komen tu. Tak, sebab kita buka ruang. Kalau kita tak nak orang bash, kita tutup je. Betul. Tak ya, kalau tak payah buat podcast ni, kalau tak nak komen. Habis cerita. Kita menerima komen-komen tu. Mungkin cara kita cakap tu a bit judgmental contohnya, ataupun cara kita kita kasar ke kan. Tapi kadang-kadang kalau terlalu kasar, kita dah minta maaf. Yalah. So anyway, Okay. So korang kita dah sampai as usual, comment, like, share subscribe. Chatterbox Trio. Yeah. Chatterbox Trio our handle, and so anything just DM us or whatever. Okay. Anything on track. We look forward. Okay guys, bye bye. Yeah. Bye.